Suami dia nak bakar zahir comel, dengan pakaian, dengan tempat tinggal, dengan kereta mewah dah. Nak bakar batin miskin. Dia kata beri nak bakar batin tapi buat ala kadar. Ala kadar gua ni acik kabur sikit. Nampak? Macam orang batuk di tangga lah orang panggil tak. Sudah. Itu ramai memang banyak berlaku. Itulah banyakkan masalah kaum wanita sekarang. Suami kena faham baik-baik. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang terbaik melayani isterinya. Jangan buat macam kita lebih-lebih kurang ikut suka kita. Faham lagi? Beri dia kepuasan. Biar dia puas hati, biar dia suka hati. Minta maaf lah nak royak sikit. Nafsu batin, nafsu seks bahasa moden, orang puang seluruh dunia jauh lebih kuat tuntutannya dari laki-laki. Ayat mudah, orang perempuan kuat seks. Jangan marah.